macam mana kita nak bantu tingkatkan kualiti hidup pesakit yang tengah on kemon. Dia bukanlah sebagai kita kata gantian ubat, sebab kita memang on kemo pun kan. Tapi dia lebih kepada nak bantu untuk bagi sokongan supaya dia tak rasa lemah, supaya dia masih boleh menjalani kehidupan seperti mana orang lain. Dia masih boleh solat dengan baik, dia masih boleh beraktiviti dengan baik. Okey, yang pertama adalah pemakaian Alora yang maksimum. Kalau boleh, full set. Kepala, tangan, kaki. Tangan ni biasanya dia akan alami kebas-kebas tau. Ataupun dia akan alami macam sampai tahap nak pegang cawan pun menggigil, atau nak pegang barang rasa macam nak terjatuh, otot pun dah start jadi lemah. Kan? Jadi banyak functional food DB ini boleh bantu. Okay, yang pertama adalah Shirito untuk kawal atur imun sistem dia. So, bila orang yang tengah on kemo ni, dia punya sel darah putih boleh drop sampai kosong tau. Sebab tu dia orang ni tak boleh pergi tempat yang crowded. Tak boleh dekat dengan orang yang sesama ke batuk ke. Lepas tu, yang kedua, dia punya sel darah merah pun boleh jadi drop. Sel darah putih memang dah drop lah. Sebab tu doktor pun bagi injek darah putih. Jadi, bila HB low, segalanya low, dia perlukan nutrisi. Dan cabarannya pula, diorang makan, diorang punya mulut dah jadi tebal, dah kena ulcer, diorang pun tengok makanan tu pun nak muntah. Tak makan lagi, baru tengok nak muntah dah. Tak tahu kenapa perasaan tu datang macam tu. Jadinya, kalau tak makan, dari mana nak dapat tenaga? Kalau tak makan kan? Jadi, kita ada spirulina, kita hanya perlu telan sahaja. At least, walaupun dia tak lalu nak makan nasi ke apa, at least dia dapat nutrisi daripada spirulina. Kan? Lepas tu, spirulina untuk bantu balik bina sel-sel badan yang dah rosak lah. Kan? Nak bantu bina balik sel darah merah, sel darah putih, semua yang baru. Bahan asas dia tu, zat-zat semua tu daripada spirulina tu sangat diperlukan. Okay, lepas tu, spirulina, ni, Next Bio untuk bantu siapkan usus dia, sebab bakteria jahat pun bakteria baik pun akan akan dihapuskan, akan mati juga. Banyak yang akan mati sebab dia orang akan banyak on antibiotik. Makan ubat antibiotik, dia tak boleh nak elak. Jadi dia perlukan untuk menyiapkan balik bakteria baik tu, makanlah Next Bio. Next Bio yang telah dipatenkan. Bakteria baik semua yang telah dipatenkan. Dan biasa ada postbiotik kan, dia boleh bantu percepatkan lagi. Kontak nurse segera di sini ya.